Hi guys, welcome back to my channel. Ada tu pula. So hari ni raya ketiga, kita ada majlis pertunangan. Thank you datang. Okay. The whole process kita tak sempat dah record sebab terlalu busy. Satu lagi kat belakang lah supaya Nantilah sikit-sikit. Okay, ni kita punya pengantin hari ni. How you feel? macam kena paksa bercakap. Chill lah. Okay, tak apa. Nervous. Mana? Tadi budak Nawah ke tadi? siapa ni? Mina, dekat sikit. Jadi kita ambil gambar pelamin sikit. Mina, tak ada. Akan ada hari di mana kamu satu saat berada di belakangku. Amini semua doa aku, cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku. Ku salib namamu. Senyuman Lock. Nak raya. Saya dah pengantin tu. Pengantin lama. Pengantin lama. Kuih tadi mana ngah? Ha. Say hi. Nama saya something hi. Selamat Hari Raya. Bye bye. Several days later. Hari ni kita buat makan-makan, tapi sebenarnya kita nak buat gender reveal. Sekalilah sebab masih raya kan. Masih raya dan hari ni birthday abang ipar. So sekalilah kita buat makan-makan. Dia boleh pakai adik, dia pakai dia, pakai apa? Ada apa? Ada kontak dia. Bininya duduk momok agak, bini dia, anak dia kata duduk momok dia seedah. So ke Kak Irah kan, Kak Irah yang jaga ni adik balik hari tu. Testing. Bakar sate berbackgroundkan bunga api. Masuk. Kita punya menu, kita ada nasi impit, bihun sup, mi sup, cabaang. Sila. Jemput. Ni dia punya sup. Oh mantap ah. Kuah kacang. So ni dia punya result. Nampaknya setakat ni banyak tim pink daripada tim blue.
But we never know. Let's see. Sebab saya tim biru. Allah. Kita nak vote. Kita akan vote satu untuk blue. Tada! Okay, 1, 2, 3. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abis. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Ceng ceng ceng. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Hafizuddin. Allah selamatkan kamu. Yes. Allah Akbar. Sampai hitam tak tak? Kicap, sampai kicap. Boleh potong. Kejap lah. Nak ambil gambar? Boleh? Ini semua tim pink ni dah ready ke nak kalah? No. Dah ready nak kalah semua? Pink. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 1, 2, 3. Alhamdulillah, it's a girl. Dalam gambar tu jelas tak? Nampaknya kemenangan berpihak kepada perempuan. Alhamdulillah, boleh belaka. Penantian Walaupun kita kalah. Penantian Kabut dah. selama berapa tahun 5 tahun dah. 5 tahun, bukan 6 tahun dah. Sebab sekarang cucu semua lelaki. So ni pecah tradisi lah. Makan dulu. Oh, mantap gila ni sup. Apa lagi nak makan kek? Wan saya, itu wan saya pun team girl. Ini metam saya. Ni kalau dah terkangkang tak ada pistol tu, girl lah tu. Nampak macam ni. Nampak macam berguru. Ada gambar dalam kereta. Buat order setengah hari, buat order sekarang 8 jam buat order tak dapat. Tujuh harta. Hari ni kita nak buat lemang. Buluh dah ambil semalam. Sikit je mak kata 20. 12. Kecil-kecil betul buluhnya. Halus betul. Kena kemas dah. Bayar tes satu. Dia kena kemas Abi. Pusing macam pusing betul-betul ikut besar batang tu. Lepas tu baru jolok dalam buluh. Berapa ya tu? Belum besar ambil situ je. Ya.
Nak apa tu? Nak bubur apa? Bubur apa ni? Apa ni? Bubur Nadia tu tak? Abang, ayah buat ni. Lipat macam eh? Kena tekan sikit sebab ni takut dia buka dia bocor. Tekan pada awak. Dia ada daun pisang lebih tak? Banyak mana? Nak berlapik ikan bakar. Ada. Apa basuh belah? Tak ada orang lagi. Ambil bawa sini. Tu brush. Tu brush. Biasa yang dia tapis. Supervisor. Supervisor. Lulus. Member baru first time. Ni tadi, bukan tadi, semalam kot. Diorang dah pergi cari kayu api. Ni kita punya setup untuk bakar lemang lah. Dekat je dengan rumah. Tepi rumah je. Tu bunyi. Kelar dek. Kelar lah sikit. Sekarang kita nak basuh dia punya basuh pula. Basuh beras. Beras pulut. Apa dengan anak tu? Ruang tu. View tu apa cantik. Tak apalah, boleh je. Garam banyak mana 3 kilo deh? Mak kata 1 kilo geram. Kilo je kan? Macam banyak sebentar. Buat waktu pula bang ya. Abang dia. Buat waktu pula sebab ni. Oh ya. Kecil je. Okey. Air tu genggam besar-besar. Rasa mana? Ha. Aduh. Rasa bagi kita ni. Ya. Awak kan tak? Garam ni. Tak ada dia. Oh, jap. Jap. Sekejap. Okey, kita letak garam, lepas tu kita gaul. Lepas garam kasar. Banyak juga lah. Kelak masuk putih tu Lepas tu kita letak santan. Kalau 2 kilo sekapik setengah ada. Atau bahaya dulu. Dalam ni tu. Ni mak kalau gerah basuh balik sikit lagi tu takutnya tak cukup pula. Ada sikit tadi. Bulu kan pendek. Ha, bulu pendek dengan pendek. Tapi tak best pun rasanya Astro tu lah juganya. Macam channel-channel 1, 2, 3 tu ada tambah-tambahan. Channel ni semua. Santan lagi. Masih pula sikit lah. Masak nanti okey lah. Ha? Garam dengan aci bila? Rendangnya masih sangat. Adik nanti nak ambil simpan adik lah. Jadi dia masak dengan pulut tu okey kot. Sebab rasa santan saja. Ini kan kita rasa santan je kan, pulut ni kan tawar. Gigit kan pulutnya. Ya, kita pakai sini. Nawar, pandang sini. Ih. Ah, sit down pakai. Sit down pakai shoes. Lama. Dirty. Duduk je situ tak apa. Awak pun dah berlemah macam apa dah. Pandai ke? Terbalik yang ni. Di sini.
Dah sikit dah. Pokok rambutan ni pokok durian. Dah diselitap. Tak payah tak? Satu ni kocok. Suka bakar lemak pun. Kocok pula. Macam mana tu? Oh, wah. Kat dalam menu kita hari ni, ketam masak kari ni mantap. Ni all time favourite orang lah rumah ni lah. Especially Macam lebih air je bayang. bayam rebus dengan ikan bakar, ikan tilapia bakar. Wow, juicy. Nampak juicy. Sikit je. Dek, berasa sikit dek. Cikgu Hana. Tak apa. Dekat YouTube tak ada target audience. Ni ketam masak kari resipi mak. Rasa dia jadi kering sikit. Memang mantap. Go tak pro. Ni tengah prepare barang-barang untuk masak rendang sebab kita buat lemang. Apa ni? Ni yang mana satu? Nice. Ambil aji ambil garam sebab tak boleh. Dia punya rendang untuk makan dengan lemang. Masih easy sokirnya. Cik macam mana masak sangat je tadi. Tadi masak betul. Banyak, tapi banyak ala-alanya. Itulah mak kata setahun lagi boleh lah tu. Yang besar tu ada dua batang lah. Lemang yang kita buat semalam. Sedap tak ya, Beh? Cuti kita sudah habis. So, marilah kita back to reality. Kita dah on the way balik ke Mahir. Mafi. Itu siapa? Itu siapa? Noah. Bye-bye camera. I love you. Ma. Bunga api free tu. Tu lah, cantik je lah. 300-400 tu.